Bila sebenarnya waktu terbaik untuk kita keluarkan emas fizikal? Ia sebenarnya bergantung kepada target saiz emas fizikal yang tuan-puan mahukan. Contohnya, jika baru pertama kali menyimpan, tuan-puan boleh saja keluarkan gram emas yang kecil seperti 1 gram ni untuk tuan-puan rasa sendiri pengalaman menabung dan keluarkan emas fizikal. Bila dah ada pengalaman dan rasa pegang emas dalam tangan ni, tuan-puan boleh tetapkan matlamat emas fizikal yang baru. Seperti contohnya nak keluarkan 1 dinar yang macam ni, ataupun gram yang lebih besar seperti 50 gram ataupun 100 gram. Bagi cas pengeluaran pula, hanya ada 2 cas yang dikenakan. Pertama ialah gold premium ataupun cas pembuatan. Gold premium ni bergantung kepada saiz emas fizikal yang tuan-puan nak keluarkan. Ia bermula dengan serendah RM10 untuk emas 1 dinar ni dan juga 5 gram yang macam ni, hinggalah RM250 untuk gold bar 1 kilogram. Cas yang kedua pula ialah cas penghantaran ataupun post insurance, sebanyak RM10 ke RM25 untuk Semenanjung dan juga sekitar RM20 ke RM35 untuk Sabah dan Sarawak, bergantung kepada berat item tersebut. Post insurance ni hanya untuk item di bawah 21.25 gram saja. Emas yang melebihi 21.25 gram tak ada cas pos dikenakan, sebab emas ni tuan-puan perlu ambil sendiri di cawangan Public Gold pilihan tuan-puan melalui temu janji yang tuan-puan dah setkan melalui apps Public Gold. Kaedah belian dan jualan emas bersama Public Gold ni tuan-puan sebenarnya sangat mudah dan juga telus. Pesan mentor saya, emas yang terbaik adalah emas yang berada di tangan kita sendiri. Bagi yang belum ada lagi akaun emas, boleh isi detail nama dan nombor telefon dalam beg biru di bawah, ataupun boleh direct message saya untuk saya bantu tuan-puan mulakan dan daftar akaun emas tuan-puan hari ini.